tengok rasa-rasa dia. Ayam ya. Ya, ayam. Bakso Pak Jun. Ada telur dalam dia. Mana 20,000 saya. Ampau dari Malaysia. Ya, semoga hari ini dimurahkan rezeki. Okay guys, kita sekarang masih di Kuta, Bali. Sekarang saya nak cari makan geng. Saya nak cari bakso untuk makan-makan dekat sini. Oh pagi sebab tadi pagi breakfast tak cukup. Makan biasa-biasa je. So I looking for the food. Kalau ada mereka yang pernah datang ke Kuta, Bali, tolong recommend saya dekat mana best makan dekat Bali kat sini. Tolong recommend, tolong komen kat bawah. Tempat mana best makanan untuk korang nak aku review dekat Kota Bali ini, Kuta. Paling best makanan. Okay, depan saya sekarang selamat Hari Raya Galong dan Kuningan. Saya pun tak faham ni Galong dan Kuningan. Nampak ni. Nice. Purimas Cake and Bakery. Oh, jual kek. Ni jual kek. Wow. Kek lapis bukan Okay, by the way, saya tengah cari tempat makan ni. Apa ni? Depan ni ada bakso Pak Kep apa? Warung Nasi Balai Ria. Ya, apa ni saya nak cuba tanya. Apa makanan-makanan tu? Alright, stay tune. Bakso Pak Jun. Buka berapa buka? Sebentar lagi 15 minit. Air ada? Minum saja dulu ya. Okay, warung nasi Bali Rai Lawar. Okay, sekarang saya masih kat sini geng. Saya minum dulu. Tak belum buka. Cari makan pagi-pagi. Itu apa tu? Jual kek kah? Ya, Kek? Semua kedai kek? Oh, okay. Itu kedai kek tu. Apa tu? Ni. Apa minum panas ada? teh hangat. Boleh. Satu. Saya nak cuba order bakso geng, tapi belum masak apa-apa lagi. Baru buka ya? Oh, biasa jam berapa buka? 10. Apa lagi? Bakso, apa lagi kamu ada? Ayam urat, telur. Soto semua? Oh, tak ada. Ni dia pakai mie biasa dia, ayam urat. Kat sini. Ni buka sampai malam. Oh, kita nak pergi sana nanti, kita tengok mana tahu ada kek. Kek apa dia orang jual? Kek Hari Raya. Semua jenis yang basah ada. Oh, semua jenis kek. Ya. Okay, sana ada jual kek. Tengok macam mana kek dia nanti kita tengok. Kita minum dulu sementara geng-geng kita buka. Biasa dekat Kuching, Sarawak ada kedai kek lapis. Saya pasti apa kedai kek tu. Get ready. Kita hari ni tak pasti nak pergi ke mana, tapi masih tempat banyak belum buka. Somewhere somehow. Sebelah sana dia ada salon. Kak, ni jalan apa ke? Jalan apa ni? Jalan Raya Kuta. Jalan Raya Kuta. Ni Jalan Raya Kuta. Kami stay kat hotel seberang saja. Apa? Radina. Kan ni kita nak tengok apa kek kat sana. Kek Hari Raya dia cakap geng. Okay, kita minum dulu. Kita minum dulu. Tu buat sup apa tu? Bakso. Sudah siap kah? Ni dah kek teh panas geng. Teh panas. Teh panas. Ni apa ni? Oh, dia punya sos. Ya, Sambal. Pedas ke ni? panas. Wih, sangat pedas. Dah saya ni tak tahan pedas ni. Wow. Bakso apa jenis? Bakso beranak? Bakso urat. Oh, ya, ada bakso urat. Ya, sama ayam saja dan Oh, telur. tahu. Ya. Tahu sama telur. Itu urat. Yes. Buat sendiri ke tu? Buat sendiri dong. Wah. Susah ke buat ni bakso urat? Lumayan. Lumayan ah. Kalau sudah biasa ya tidak. Oh. Ini bakso? Sama bakso urat. Urat. Dari yang kecil. Oh, yang kecil.
Saya mau try bakso urat satu boleh? Boleh. Ha. Yang ini? Ayam. Ini bakso ayam. Yes. Oh geng, ini bakso ayam geng. Ya urat, ayam, tahu. Dia ada campur-campur juga. Bakso, ayam, urat, telur. Telur ada juga. Ni guys, ni urat, bakso ayam. Oh ni bakso telur. Yes. Di dalam dia ada telur. Dalamnya ada telur. Oh, kalau yang telur berapa dia punya harga? Telur 8.000. 8.000. Yes. Wow, besarnya. Ya. Bakso telur, bakso urat, bakso ayam. Yes. 3 jenis lah. 3 jenis saja. 3 jenis saja. So kalau campur berapa dia punya harga? 20.000. 20.000. Yes. Okey, saya nak campur boleh tak? Boleh. Guys, saya nak campur guys. Bakso urat, apa lagi? Bakso urat, ayam, telur, tahu. Oh ada itu, krepek. Wah, ni geng. Mesti cuba ni geng. Kita nak try geng. Saya dari Malaysia. Ya, Malaysia. Baru sampai malam tadi. Oh, ya. Kita tinggal kat sana tapi Radana. Tapi makanan dia saya tak berapa sangat. Ya, Biasa saja kan. kurang selera. Kurang selera. Macam ni baru selera. Tunggu ya. Boleh. Okey guys. Kita tunggu dia masak dulu. Saya ambil campur-campur. Campur guys. Yes, kita ada teh panas. Yang Pak Jun tu siapa Pak Jun tu? Bapak. Oh bapak. So sekarang bapak tak jaga kedai lah. Okey. Buka sendiri di sana di jalan. Oh dia ada buka lagi. So sekarang cawangan lain. Oh sekarang guys, Pak Jun tu bapak dia ada buka tempat lain. So dia punya anak dia buka sini. Ada 2 tempat lah. Ya. Okey. Apa pun. Besar ruko. Ah? Ruko besar. Ruko besar. Oh besar. Ya. Yang ini apa ni? Yang ini nasi Bali tapi tutup. Nasi gali. Nasi Bali. Nasi Bali. Wow. Jam berapa dia buka? Tutup hari raya. Sekarang hari raya? Yes, hari raya di sini. Guys, sekarang hari raya guys. Hari rayanya orang Bali, Galungan. Galungan. Yes. Oh Galungan Kuningan. Ya. Oh guys, beruntung saya datang ke Bali sebab sekarang hari raya Galungan Kuningan. Oh, Kemarin libur semua. saya semalam on the way datang banyak ke tempat-tempat yang ya. Vendor. Yes. Ya. Okey, baru saya tahu guys. Galungan Kuningan adalah hari raya di Bali. Oh. First time. So kalau hari raya dekat Bali sini buat apa? Ada pergi rumah-rumah datang? Ada pergi rumah-rumah? Ya, kemarin. Oh, kemarin. Kurang banyak. Oh. So ini orang panggil Islam Islam. Kenapa dia panggil Galungan Kuningan Macam mana? Apa maksud dia galungan Galungan itu yang kayak Idul Fitrinya kita. Fitri? Ya. Kuningan? Sama 7 harinya tuh. Oh. Pelik juga hari raya kat Bali setiap tahun sama 2 tahun sekali. 2 tahun 2 tahun 2 kali Galungan. 2 tahun sekali. 2 kali kalau di Bali. Hari raya biasa tu kamu sambut juga? Yang kayak ini kan besar. Oh ini besar. Ya, ini hari raya besar, semua pasang pendor. Oh, berapa hari sambut hari raya Galungan Kuningan? Biasanya 2 minggu apa? 2 minggu. Ya. So banyak kedai tutup lah. Kalau kemarin banyak semua tutup. Sekarang buka sudah. Kalau sekarang belum. Besok. Oh guys. Dia orang semalam sambut hari raya di Bali. Galungan Kuningan. Oh, saya ingat pesta apa. So ini dia orang jual kek macam hari raya lah. Ya, untuk menyambut. Oh, okey. Sekarang saya faham. Baru saya faham maksud itu sekarang dia orang hari raya. Libur lah, sekarang libur. Libur. Okey. Dari kemarin libur. Okey, dia orang sekarang libur. So berapa hari biasanya kedai tutup? Kalau kedai tutup biasanya 2 hari. 2 hari. Hari semalam dah hari ini. Ya. So esok buka sudahlah. Besok. Nah. Oh guys, baru saya tahu sekarang hari raya di Bali. Okay, by the way, saya tunggu dulu bakso saya. Ya. Bakso saya. Berapa lama masak tu? Bentar lagi 5 menit. Ada lagi. Okay, saya minum teh dulu, geng. Yang terasa panas. Iya. Okay, by the way, geng, kita di Bali datang semalam. Cun-cun diorang sambut hari raya besar dekat Bali sini. Galungan di Kuningan.
ni? Melihat satu benda baru untuk saya. Saya tahu, ingatkan kalau nanti Kuningan tu adalah satu sambutan yang lain. Tapi pada hari raya ke? Hari raya dekat Bali. By the way, that's the good info. Agak apa nama Kak? Apa nama? Saya. Ya. Novi. Ya, Novi. Novi. Okay, Kak Novi. Thank you for info. Saya first time, pertama kali datang ke Bali. Tak pernah datang Bali. Dekat sini. Coba datang ke Bali waktu hari raya Nyepi. Ya, sekarang lah. Bukan. Bukan, Nyepi kemarin, Maret. Oh. Bersamaan dengan kita Idul Fitri. Oh, itu sepi. Nyepi. Ah. Satu hari silent day. Silent day. Itu saya pernah dengar. Semua tempat tutup. Tutup semuanya. Oh. Semua jalan sepi, silent satu hari. Okey, geng. Coba datang. Kalau hari raya yang biasa tu, di sini satu hari, biasanya hari pertama. Ya. Sebelum hari raya lah. Semua tempat sepi, tutup. Memang sepi lah. Senyap, sunyi, tak ada aktiviti. Tak boleh keluar. Tak boleh. Semua tak boleh keluar. Di Bali saja ke semua Indonesia? Di Bali saja ke? Hanya di Bali apabila nak sambut hari raya. Esok hari raya kan? Ya. Malam ini sepi. 2 hari sepi. Jam 12. Tak boleh buat apa-apa. Bandara tutup. Bandar tutup. Wow. Kedai semua tutup. Kedai semua tutup. Penyeberangan laut tutup. Oh, semua airport tutup. Airport tutup. Wah. Guys, tak dapat datang Bali. Kalau nak datang Bali selepas hari raya. Oh. Guys, sesuatu baru info dia. Itu hari raya. Means dia orang 1 tahun dah 2 hari raya. Betul tak? Kalau galungan 2 kali. Galungan? Dalam 1 tahun. Galungan. Kalau Nyepi 1 tahun sekali. So maksudnya kamu orang 3 kali raya. Banyak di sini ya. Oi, banyak hari raya geng sini. Kalau kahwin orang sini ya, banyak hari raya geng. Selalu dapat ampau. Okey, apa kita tunggu kita punya bakso. Sementara tu kita minum air teh dulu. Okey, apa nama tadi? Tak lupa. Novi. Novi, terima kasih geng info. Itu Pak Jun dia punya bapak. Kedainya dekat jalan mana? Jalan Pantai Kuta. Pantai Kuta. Jauh tak dari sini? 10 menit. 10 minit. Pantai Kuta. Itu Pantai Kuta tu dekat pantai lah. Ya. Oh. Guys, kedai satu lagi ni dekat pantai. Macam ni lah, sama macam ni. Besar. Besar lagi. Oh, kedai macam ni. Ya. Wah. Okey. Mana tahu saya pergi nanti. Saya bagi tahu ada pergi ke Cawangan di Jalan Kuta. Ya. Itu jalan pantai. Ya. Yes. Kita cari kuliner dekat Jalan Bali. Di Bali ni. Saya 3 hari sini, hari Ahad baru balik. Oh, 3 hari. Saya buat channel YouTube juga, makan-makan. Saya daripada Malaysia, daripada Sarawak, saya datang ke Jakarta. Jakarta pergi ke Bandung, pergi Jogja, pergi ke Malang, pakai feri daripada tu sampai sini. Sekarang di Bali. Lepas tu Ahad pergi Singapura, balik ke Malaysia lagi. Oh. Libur. Best. So, sekarang ini teh original kan, teh buatan apa ni? Ya, buatan saya. Ui, buatan saya katanya. Terbaik. Bukan di botol. Bukan di botol lah, dia sendiri buat tu. Biasanya ramai orang sini tengah hari kan? Ya. Dia buat sos sendiri geng. Dia punya sos sendiri, buatan sendiri ni. Ya. Nanti saya try. Tapi saya tak dapat nak try banyak-banyak dulu. Nanti pedas. Okay, kita tunggu dia punya bakso. Tak payah banyak-banyak ya. Saya mau try saja ni. Percubaan. Cara dia masak, dia pakai satu ini memang khas untuk buat bakso Ya. Ini buatan sendiri juga? Ya, buatan sendiri. Oh. Yang terpisahkan. Sebab di Malaysia pun ada dia jual bakso. Ada juga macam ni, tapi tak tahu ini dia buat sendiri ke atau beli. Ya, saya buat sendiri. Buat sendiri. Okey. Alright. Cara-cara buatnya tak payah banyak-banyak lah. Tapi harga saya bagi sama. Semua rasa-rasa dia. Ayam ya. Ayam. Sup dia. Nah, itu dia geng. Oh. Bakso Pak Jun di Kuta, Bali. Yes. Ada keropok lagi tu. Terima kasih. Okey, kita nak makan dulu. Ini ada cili-cili lain ni. Cili sama kah? Ini saus tomat, saus sambal, kecap. Okey, saus apa ni? Pedas. Tomat. Okey guys. Tomato. Tomato, geng. Disuruh dia kat sini. Okey, geng. First thing, kita bagi tomato dulu.
tomato. Lepas tu sos cili. Ini pedas tak? Sedikit. Ya, tidak ingat. Okey. Yang pedas ni, geng. Yang pedas. Saya try sikit, tak boleh banyak. Takut, geng. Takut kepedasan. Okey. So, ini dia. Ya, geng. Susah betul sebab pakai handphone ni. Ini dia bakso Pak Jun di Kuta. Apa ni? Bali. Ini dia. Yang buat dia sini. Dia baru buka. Saya customer pertama hari ni. Orang pertama. Tengok dia punya bakso, geng. Punya bakso. Ini bakso telur. Dalam dia ada telur. Dalam dia ada telur, geng. Tengok. Ada telur dalam dia. Inah. Jom kita try. Okay, geng. Saya sambung makan ni, geng. Sambung makan ni. Yang tadi. Okay. Ini dia bakso telur. Bakso telur. Macam mana rasanya? Bismillah. Wow. Ini barulah bakso. Ini ada kerupuk dia, geng. Kerupuk ni pun buat sendiri. Dia buat sendiri, geng. Wow. Yang ini bakso urat. Urat, Selamat Hari Raya apa nama? Galungan Kuningan kepada orang-orang di Bali. Wow. Dia punya cili ni memang power, geng. Jom, aku tunjuk korang, Pekat, geng, pekat. Betul-betul pekat. Dia punya kuah betul-betul pekat. Bakso telur. Ni bakso telur ni, dia bakso dia dalam dia ada telur. Mantap. Mantap, geng. Baik. Kalau nak pedas lagi, kena campur lah. Ini bakso ayam. Dia demi juga. Wow. Mantap, kan? Surat. Jadi Sekali lagi. Nanti tengah hari ramai orang kat sini, kan? Saya opening. Kalau ni tadi satu porsi berapa? 20.000. Komplit. Kalau yang biasa 15.000.
Yang biasa tu satu-satu lah. Tak pakai telur. Beza dia 5,000 lah. 15,000 biasa. Kalau dengan telur 20,000. Jadi pun. Pakat saya punya cili kan. Makan bakso di hari raya. Galong Kuningan, betul tak? Wow. Buat sate geng, betul. Dia punya cili tu pedas. Kalau berani boleh makan banyak-banyak. Okay guys, licin. Sedap guys. Yes. Ini dia bakso hari raya. Galong Kuningan. Pada mereka-mereka yang di Bali, selamat hari raya. Alright. Buat sate. Nanti kita tengok kek kat sana je. Kita balik hotel dulu. Alright. So, kita nak bayar. Lepas tu, kita nak jalan-jalan. 20,000 geng. 20,000. Ya. 20,000. Mana 20,000 saya? Mana 20,000 saya? Lagi sekejap Okey, airnya 5,000. Ini 20. maksudnya semua 20,000. So saya sekarang ada 50,000. Okey. Saya dengan besar hati nak bagi 50,000. Terus ampau. Terima kasih. Ya. Ampau dari Malaysia. Terima kasih. Ya, semoga hari ini dimurahkan rezeki. Banyak-banyakkan supaya hari ini aku lebih sukses. Terima kasih ya. Terima kasih abangnya. Oh, ini juga. Jangan lupa datang ke channel saya, nanti saya bagi. Alright. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa mereka yang datang ke Bali datang ke Pak Jun. Bakso memang terbaik. Saya jarang-jarang makan bakso yang original macam ni. Saya tak tipu. Ini bukan sedap dekat Malaysia, ada juga bakso tapi bukan tak sedap, sedap juga, tapi dia punya keaslian tu daripada tangan orang Malaysia atau tangan daripada original orang Indonesia lain. Betul. Kecuali orang Indonesia sendiri buat, yes, mungkin rasa dia lebih kurang. Dan of course dia punya sambal tak sama buatan tangan dia. Dan jangan lupa ini dia, bakso Pak Jun. Apa tu? CAB 2 Kuta. Oh, cabang 2 Kuta. Cabang 2 Kuta. Cabang kedua. Cabang pertama di Jalan Pantai. Alright, di sini. Dan apa nama tadi? Novi. Jangan lupa cari Novi di sini. Selamat Hari Raya Kuningan. Okay guys, bye guys. Jumpa di next video. Bye bye.